Wah, bestnya dapat tengok salji ni. Putih, gepu, nampak macam bisu kan? Sedap je tengok. Asal makan lah. What? Bro, what are you talking about, man? Jangan makan salji tu. Bahaya untuk kesihatan. Hai, saya Aisyah, ahli farmasi anda. Jom kita kupaskan isu ini. Kenapa salji tak boleh dimakan? Ini kerana, pertama, pembentukan salji menangkap pencemaran udara. Salji terbentuk bila wap air membeku jadi kristal di udara, tetapi masa jatuh ke bumi, ia boleh menangkap pencemaran udara macam habuk, uman dan logam-logam kecil seperti aluminium, zinc dan perak. Kedua, salji di kawasan bandar dan tepi jalan lebih tercemar. Kalau salji tu dekat kawasan bandar atau tepi jalan, lagi bahaya. Sebab udara bandar lebih tercemar dan salji tu boleh bercampur dengan minyak, habuk serta sisa asap kenderaan. Kalau anda tertelan salji yang tercemar ini, ia boleh menyebabkan jangkitan atau keracunan kepada diri anda seperti demam, batuk, sesema dan sakit perut. Walaupun salji baru nampak bersih, ia bukan air semula jadi yang selamat untuk diambil. Jadi, kalau melancong nanti, nikmati sajalah keindahan salji tu. Jangan makan. Nanti sakit, rosak pula jadual cuti anda. Suka tips kesihatan daripada kami? Jangan lupa follow TikTok ID kami, Mega Kurnia Farmasi. Like, komen dan share video ni.